Gunakan bahasa ataupun ayat-ayat yang mudah untuk difahami. Okey, kita tak kisahlah kita kat level mana dan kita nak bagi instruction tu dekat level mana, kita kena pastikan orang berkenaan dia boleh catch up tak dengan apa yang kita cuba sampaikan. Contohnya kita nak sampaikan term, okey sekarang kita pakai sistem ni perlukan kita untuk distilkan. Kalau ada barang yang rosak kena bagi tahu walaupun 1 minit. So, kita jangan make sure, okay, sistem ni dia ada untuk bahagian damage, dia ada bahagian untuk yang expired, dia ada bahagian untuk incomplete accessory. Kita tak payah bagi tahu benda-benda yang terlalu teknikal lah. Sebab lain orang dia punya level education dia bukan saya nak look down tak. Maksud saya nak fahamkan kat sini ialah saya pun bukannya level tinggi sangat. Saya cuma nak bagi tahu kat sini, level orang tu kalau kita rasa dia boleh catch up, kita bagi tahu. Kalau kita rasa dia tak boleh nak faham bahagian yang teknikal ni, kita jangan bagi tahu. Contohnya macam saya ni bahagian admin. Lepas tu ada orang ni dia bahagian teknikal untuk kereta. Dia bagi tahu okey kita kena pakai minyak yang macam ni, dia ada mileage macam ni, saya dah blur dah, saya tak faham dah. Sebab benda tu ialah teknikal di mana dia seorang saja yang pakar. Dia seorang yang lebih faham detail-detail pasal mileage lah, pasal kilometer lah, apa benda semua tu. Ini point yang saya nak masukkan. So kita nak explain ke orang tu, kita pakai ayat yang paling mudah. Biar ayat tu nampak normal. Janji orang tu faham. Biar ayat yang kita pakai tu ialah ayat biasa. Janji orang tu faham. Dia dapat apa yang kita cuba sampaikan. Kita tak perlulah nak keep kita punya ayat tu terlalu high profile. Oleh yang demikian, sistem ini perlu menggunakan, mengaplikasikan, mengimplementasikan lah apa benda-benda teknikal tu. Submit, dia perlu disubmitkan. Orang tu dah tak faham submit tu apa benda. Submit tu apa benda, online tu apa benda, progress tu apa benda, invoice tu apa benda, sales order tu apa benda. Kita jangan guna benda yang teknikal macam ni kat orang yang memang dia tak dapat nak catch up. Okay, so kita just bagi tahu kat dia, okay sekarang kita pakai ayat biasa je. Okay, semua kalau ada apa-apa barang yang rosak ke, yang tak cukup aksesori ke, tolong bagi tahu kat saya barang apa, kuantiti berapa. Saya perlukan benda tu untuk nak update kita punya stock. That's all. Kita tak payah nak bagi tahu sistem e-invoice ni dia perlu gunakan panjang bila tak payah. Just bagi tahu je kalau ada apa-apa barang yang rosak kena inform untuk kita nak tolak stok. Tu je.